Ia merupakan salah satu haiwan paling terancam di negara ini. Oh Tuhan, tengoklah. Macam mana? Apa pendapat awak tentang kejadian ini, Tuan? Ia adalah satu keajaiban ketika kita melihat haiwan yang terancam di depan mata kita. Lihatlah. Ini adalah prosedur yang dilakukan oleh profesional sahaja. Diminta untuk jangan lakukan ini di rumah. Oh Tuhan, tengoklah muka saya. Muka saya tadi hampir saja kena gigit oleh haiwan tadi. Saya merasakan debaran dan ketakutan ketika melihat haiwan tadi bergerak ke arah saya. S03 melanjutkan perjalanan mereka ke Tasik FST untuk mencari serangga yang mereka cari. Tengoklah haiwan ini. Semut-semut ini. Ia pernah membunuh 50 orang dalam satu malam sahaja. Kalau anda melihatnya, pastikan anda berhati-hati ketika melakukan sebarang pergerakan. Dan kerana mereka hidup secara berkumpulan, mereka akan membahayakan anda sekiranya anda mendekati mereka.